Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Aswawi. Nama saya Nursyada Fitri binti Muhammad Aswandi, nombor matrik SID bertika A1500. Hari ini saya akan membentangkan tentang lakaran model angklung dalam bentuk 3D. Dalam proses membuat angklung ini, saya telah memilih 3 not, iaitu not C, not E dan not J. Sebelum saya menerangkan tentang lakaran model angklung 3D saya terangkan sedikit latar belakang bagi projek ini, iaitu projek pembuatan set angklung. Angklung ini merupakan sebuah alat muzik buluh tradisional Jawa Barat yang merupakan warisan budaya tidak ketara UNESCO. Projek ini bertujuan mencipta set angklung asas yang bukan sahaja memenuhi standard estetika tetapi yang paling penting memenuhi standard ketetapan notasi muzik moden. Tujuan projek pembuatan set angklung ini dilakukan adalah pertama, untuk mencipta 3 unit angklung yang menghasilkan notasi muzik seperti not C, E dan G. Yang kedua adalah untuk mendokumentasikan korelasi antara dimensi akhir tiup buluh, iaitu panjang mengikut panjang, diameter, ketebalan lidah dengan frekuensi yang tercapai. Akhir sekali adalah untuk memastikan ketetapan penyentaman atau tuning bagi setiap not agar selaras dengan frekuensi piawaian. Dalam menghasilkan angklung ini, kita memerlukan beberapa bahan seperti buluh, iaitu buluh jenis Samyang, tali atau rotan, penyumbat buluh dan bahan kemasan. Antara peralatan utama yang kita akan gunakan adalah seperti gergaji, pisau atau pembahat, kertas pasir, pembaris atau alat ukur, dan juga tuner elektronik atau aplikasi penyentaman muzik. Ini merupakan lakaran saya dalam bentuk 2D dan ini merupakan lakaran saya dalam bentuk 3D. Jadi seperti yang kita lihat, ini merupakan model angklung dalam bentuk 3D. Ini merupakan pandangan angklung daripada pandangan hadapan, kemudian pandangan angklung daripada pandangan belakang, pandangan angklung daripada sisi kiri dan sisi kanan, serta pandangan angklung daripada bahagian atas dan juga bahagian bawah. Seterusnya, saya akan teruskan dengan ukuran dan saiz yang akan kita gunakan untuk membuat angklung. Jadi, yang pertama sekali kita pergi kepada bahagian frame atas, iaitu panjang frame dia adalah sepanjang 32.8 cm. Kemudian dengan lebarnya adalah 1.7 cm dan juga tingginya adalah sepanjang 0.7 cm. Kemudian kita teruskan dengan pada frame bahagian bawah, iaitu dengan panjangnya adalah sepanjang 32.3 cm dan ukur lilit dia adalah sepanjang 12.4 cm. Seterusnya adalah bahagian bingkai tepi. Ini adalah dengan panjangnya adalah sepanjang 53.3 cm dengan kelebarannya adalah 1 cm. Seterusnya kita teruskan lagi dengan ukuran bagi tiup yang pertama, iaitu bagi not C. Bagi not C ini, tiupnya adalah sepanjang 46.7 cm. Kemudian bagi ukur lilitnya adalah sepanjang 14.8 cm. Bagi lengkung tiup ini, pada bahagian luarnya adalah 6.9 cm dan bahagian lengkung dalamnya adalah 5 cm. Seterusnya, panjang bagi sepanjang tiup ini adalah 25 cm. Seterusnya adalah ukuran bagi tiup yang kedua, iaitu not E. Bagi tiup yang kedua ini, panjangnya adalah sepanjang 40 cm. Kemudian bagi ukur lilitnya adalah 13 cm.
Seterusnya kita pergi kepada ukuran lengkung bagi tiub yang kedua ini adalah pada bahagian dalam adalah 5.2 cm dan pada bahagian luar adalah 6.7 cm. Akhir sekali adalah ukuran bagi tiub yang ketiga, iaitu bagi knot G. Bagi tiub yang ketiga ini, panjangnya adalah sepanjang 34 cm. Dan ukur lilit bagi tiub ketiga ini pula adalah sepanjang 12.5 cm. Seterusnya, bahagian lengkung bagi lengkung bahagian dalam adalah 5 cm dan bahagian luar adalah 6.4 cm. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.